Assalamualaikum. Hari ini bersama lagi dengan Fiza dekat salah sebuah unit apartment yang ada dalam bandar Kota Baru ni. Mari kita masuk, jom. Dia ada dua pintu, satu pintu besar macam ni. Lepas tu ni yang kecil dia lah sikit kan. Jom kita masuk. Masuk kita dah boleh nampak ruang tamu dekat sini. Dah ada balkoni dekat luar sana. Dan Oni tu jangan risau, Oni akan baiki balik. Boleh nampak sekolah daripada sini. Kalau korang tahu tu sekolah apa? Jom, ni kita masuk pula bilik yang ketiga lah. Bilik ni kecil sikit tapi dah siap ada aircon semua, cuma tak ada katil je. Kita pergi pula dekat bahagian dapur dia. Ni kawasan masak-masak lah kan, kitchen area. Dekat belah sana tu pula adalah laundry area. Dah siap dengan washing machine semua kan. Dan ini merupakan bilik master bedroom. Itu pintu kita boleh masuk daripada ruang tamu tadi kalau kita nampak. Ada aircon dan juga ada satu toilet dekat bahagian sini. Keluasannya lebih kurang 1000 square feet macam tu. Jom. Ni bilik yang terakhir. Bilik ni nampak lebih terang dan cerah lah. Sebabnya owner dah cat baru. Okey, yang mana nak tahu maklumat yang lebih detail dan lebih lanjut, bolehlah hubungi 0113758134. Bye bye semua.